berkenaan dengan Yang Berhormat Adam Adli. Ini berkait dengan apa yang pernah beliau sebut, lontarkan sebelum ini. Dan itu dalam bidang politik adalah satu kebiasaan. Ini kita kena bagi orang-orang yang bengong ni, tuan-tuan. Yang Berhormat Perdana Menteri juga sering dibangkitkan janji beliau untuk menurunkan harga minyak. Kenapa tak layak jadi Perdana Menteri? Bohong. Mana mari babi dulu tak aku dengar. Letak babi pun boleh. Assalamualaikum guys, dan apa khabar semua kawan-kawan? Rakyat undimu ni dengan satu harapan boleh turun harga minyak. 24 jam saya umum harga minyak turun. Hapus hutang PTPTN. Kalau saya jadi Perdana Menteri, rakyat di kampung ni belah betul miskin, tak boleh masuk universiti, terpaksa hutang masuk universiti. Malu muka saya nak tunjuk dalam televisyen Perdana Menteri hebat, rakyat miskin tak boleh masuk universiti. Saya kata saya malu. Oleh itu insya-Allah saya batalkan semua hutang piutang ini supaya anak boleh masuk universiti. Hapuskan tol. Apabila kita menghapuskan konsesi dan membatalkan tol, kerajaan juga akan menjimatkan beberapa perbelanjaan tahunan. Itulah janjimu kepada rakyat. Seluruh ceruk mi Malaysia ni mu canangkan kempen manifesto menipumu ni. Sebab tu rakyat hok terpercaya dengan janji-janji bodoh ni. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak menjadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Akhirnya boleh tahik sajalah. Jadi bila mu ada kuasa hari ni, mu boleh jawab itu adalah kebiasaan. Maknanya dok semestinya kena buat. Gitulah lebih kurang dok maksudnya. Sebab mu contoh ketua mu sendiri, Anwar Ibrahim, janji nak turun harga minyak. Tu memang satu penipuan yang agung lah dalam Madani hari ni. What? Saya ulang. Hari ini kalau pilihan raya kita menang. Pada seluruh rakyat Malaysia, untuk PRU16 ni, pakat sedar-sedar diri belakalah deh. Jelas dah dikabar, memang tu kebiasaan. Dan itu dalam bidang politik adalah satu kebiasaan. Sebab tu dah dalam PAS, politik dan agama ni tak boleh asing. Tak boleh suku-suku. Sebab apa bila suku-suku ni ia jadi sekular? Sebab apa bagi dia, menipu dalam manifesto ni kebiasaan. Tak ada apa-apa. Yang penting, tiap-tiap bulan dapat gaji, we makan anak bini, hasil daripada menipu rakyat. Jadi mungkin popok ni tak rasa bersalah. Sebab dia kata kebiasaan. Tapi bagi orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti dia akan takut sesekalinya nak menipu rakyat. Sebab apa? Sebab Allah berkata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, tetap akan dicatat dalam buku amalannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, tetap juga akan dicatat dalam buku amalannya. Bila catat dalam buku amalan ni, bila di pada mahsyar lagi, apa mu nipu banyak kan ni? Biasalah, janji dalam manifesto ni kebiasaannya memang nipu. Mana jawab gitu? Ada rakyat Malaysia, buka mata lah. Kiralah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang asli ke, tak kira lah. Tak kira lah mu Islam ke, Buddha ke, Hindu ke, semua. Kita rakyat Malaysia mesti bersatu padu humbang ahli-ahli politik, parti-parti politik ni yang memang kaki kencing rakyat. Cukuplah sepenggar ni, cukuplah terseksa dah kita. Dengan janji-janji manis yang dilemparkan dulu, learning boleh tahik belaka. Bagi PAS, kita sangat menitik beratkan dosa dan pahala. Nak janji dengan ayat mesti tunai. Kalau tak mampu buat, jangan janji. Sebab apa? Rakyat undi kita sebab dia harapkan janji yang janji dengan dia dalam manifesto sebelum PRU. Faham tak? Bagi orang Islam, kita beriman pada hari akhirat. Kita beriman adanya syurga dan neraka. Kita beriman dengan adanya dosa dan pahala. Kalau menipu, dokang boleh pahala. Kerana kepada seluruh rakyat Malaysia, ambillah ini sebagai satu pengajaran dan teladan. Buat selama-lamanya. Cukuplah kita bagi sepenggar ke popok ni, dan akhirnya dia kecing atas kepala rakyat. Jadi cukuplah. Jadi setakat itulah rakyat,
pakak save video ni, pakak share video ni, kepada pocik-pocik, moci-moci, aduh kampung hok tak ada telefon, tak ada internet, tak ada TikTok, tak ada apa. Hok tolong share tunjuk ke dia. Tak, mungkin dia tak tahu. Sebab apa? Orang tua kampung ni dia baca surat khabar. Dia tak tahu hak sebenar. Jadi kita pakat khabar lah. Sebab bila naik pemimpin hok kaki nipu ni, bukannya hok undi dia je boleh tarik. Habis hok dak undi dia pun boleh tarik belaka. Ingat tu. Sebar-sebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta kepada kerajaan Madani bertindak tegas. Jika ada peneroka federal yang tidak menyokong kerajaan, buang daripada menjadi peneroka. Kita gantikan kepada orang yang lebih bersyukur daripada kita memelihara orang yang kufur. Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Oh walanu, kaki jilak, kaki kecil. Oh